Kabel nak fokus yang tu kan. Pasang UTP, buat pemasangan, tarik kabel, fiber. Jangan ambil CCNA. Itu bukan CCNA punya level, bukan. Jangan ambil certified Cisco ke Comtech Network Plus ke, tak. Tu bidang lain kalau nak fokus yang tu. Yang tu cari yang fiber punya course. Saya lupa dah apa fiber punya course tu. Saya lupa. Saya tak dapat nak recall balik. Actually, tuan akan ambil yang related dengan fiber, yang related dengan cabling. Dia ada course tu. Macam CCNA, ada 4 hari 5 hari juga, dan amount dia pun tak ada salah dia. Ribu-ribu jugalah untuk dapatkan certified tu. Apa nama certified saya lupa lah. Dia tak datang. Bagi-bagi ni dia blur sikit. Apa yang dia ajar, cara nak buat kabel apa semua, nak baca meter untuk fiber tu kan, nak buat splicing fiber, itu pun kursus 4 hari 5 hari tau. Dia pun ada level-level dia. Nak fokus itu sampai dapat certified yang tu. CACC, dah ada. Saya dah ada nak up sikit. Okey lah. Okey, tu connectivity. Itu yang layer 1 kita pakai connectivity fiber. Betul paling penting betul. Cantik. Okey, next lepas tu ambil lah. Ambil CCNA ke, ambil Comtech Network Plus ke, ambil. Untuk yang buat configuration. Faham VLAN, IP routing, yang tu. Ambil. So dah boleh up sikit, dah boleh up skill sikit. So dah tahu dah troubleshooting level physical layer kan. Dah tahu dah troubleshooting. Nak tengok signal reading dBm dekat yang loss dekat fiber semua dah tahu dah. Cantik, terbaik yang tu. Skill set untuk troubleshooting physical tip top. Cable management tip top kan, terbaik. So IP address, nak kena faham VLAN, nak kena faham apa lagi. Itu kat situ